Baru-baru ini, admin Skrut telah terjumpa satu komen di dalam video kami yang viral sebelum ini. Komen tersebut datangnya dari seorang TikTok user bernama Syafiq. Dalam komennya, Syafiq berkata, memang benar, bukan semua Yuska macam ini, tapi kebanyakan saya jumpa seperti ini. Baru sahaja terkena, 6 hari baru beli, hari-hari kereta duduk di bengkel, kering, poket. Bayangkan, kereta yang kita beli yang sepatutnya menjadi kemudahan kepada kita untuk bergerak, menjimatkan masa kita, bertukar menjadi liability untuk kita. Kita perlu menghabiskan wang untuk membaiki kereta tersebut, membuang masa untuk menghantar kereta tersebut ke bengkel. Bahkan, apabila kereta tersebut dibaiki, kita akan patah kaki dan terpaksa meminjam kereta kawan atau adik-beradik, atau kita terpaksa bersesak menggunakan kenderaan awam atau menghabiskan duit naik Grab. Solusinya, anda boleh dapatkan report Skrut Used Car Report SUR dan bawa pergi inspection ke mana-mana workshop. Tetapi kalau anda bawa kereta ke Skrut Auto dan membuat Skrut Integrity Inspection SII, kami boleh membantu anda untuk membuat tuntutan di tribunal, dan tribunal sudah pun menaikkan kadar tuntutan sehingga RM50,000. Jadi, ayo kita lawan bersama. Kesimpulannya, kehadiran Skrut adalah untuk membantu masyarakat, untuk membolehkan masyarakat membeli kereta pada harga yang bersesuaian dengan kualiti dan kondisi kereta tersebut. Kerana Skrut yakin dan faham sakitnya ditipu, ditindas dan dipijak, dan kami juga sedar bahawa tidak semua masyarakat yang arif tentang kereta. Jadi, panduan, sandaran dan rujukan suatu perkara yang wajib ada sebelum sesebuah kereta terpakai atau rekon dibeli. Namun sekali lagi, kami tetap menyerahkan kepada kebijaksanaan anda untuk menilai. Sekiranya anda ingin percayakan kepada kami, terserahlah. Namun jika sebaliknya, terserah kepada anda. Ingat, tak nak ditipu beli kereta, Skrut dulu. Skrut for the truth. Nak beli kereta